Hai semua, apa khabar? Kali ini saya akan buat semua tour sebuah lagi luxury bungalow di belakang saya ini, iaitu di Taman Melati, Gombak, KL. Kali ini, bungalow ni adalah merupakan 3-story bungalow dengan kawasan tanah 6,500 kaki persegi, keluasan binaan 4,500 kaki persegi anggaran. Siap dengan 9 bedrooms, 9 bathroom. Freehold Malay Reserve. Okey, seperti biasa, butiran lanjut mengenai bungalow ni akan saya letakkan di bawah description, di bawah video ni. Tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Okey, seperti biasa kita start dengan bahagian eksterior bungalow ni dulu. First of all, kita start dengan bahagian lokasi. Kat mana kedudukan rumah ni. Okay, menariknya rumah ni sangat unik. Kenapa? Dia adalah corner. Dan bukan itu saja, dia juga adalah cul-de-sac. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak parking kereta lebih, nak lebih privacy, boleh parking di sebelah kanan rumah ni. Dan bukan itu saja, rumah ni juga tak menghadap rumah lain. Jadi lagi ada extra privacy untuk anda di rumah ni. Okey, so kita mulakan dengan bahagian depan ni, di mana ada buffer zone kat sini, siap dengan concrete imprint. Jadi kalau kata nak parking extra kereta pun boleh gerak kat sini. Dan disambut dengan satu metal gate. Kita ada manual gate sana. Dan ni adalah auto gate. Okey, so baik, kita masuk dalam rumah ni. Sama juga ada porch kat sini. Lebih kurang muat 2 kereta lah 2 kereta. Tapi kalau tuan-tuan perempuan buka pagar ni, boleh parking lebih kurang 4 kereta lagi. So kat luar lagi boleh parking kereta. Jadi tak ada isu lah kalau kereta lebih daripada 4 ke 5 ke, memang no problem. Okey, baik, masuk kawasan ni. So kita ada concrete porch slab. Okey, ni kira bagus lah untuk nak lindung kita daripada kena cahaya matahari direct Dan mungkin kalau tuan-tuan perempuan nak tambah extra sikit awning pun boleh, buat glass kan ataupun see through, jadi pencahayaan lebih masuk. Yang menariknya lagi rumah ni, sebabnya dia adalah morning sun. So matahari pagi, jadi kira petang tu kira sejuk lah. Okay, jimat elektrik. Okay, di sebelah kiri saya ni kita ada macam ada setback, dan juga kita ada garden area. Okay, yang mana sini kalau tuan-tuan perempuan nak letak macam pokok ni, owner dah letak ni, so nampak lagi sejuk lah. Okay, dan sebelah ni juga ada setback bukan 10 kaki. So mungkin tuan-tuan nak buat landscape garden ke pun boleh. Okey, sambil-sambil tu sebelah kiri saya ni adalah sebenarnya adalah macam meeting room ataupun office room. Nanti saya akan tunjuk. Sini ada pipe air. Kalau kita nak buat siram apa nama tanaman ke, okey. So inilah pintu ke dapur. Dan last but not least, belakang sekali ni kita ada lagi setback lebih kurang 10 kaki lah. Okey. So kalau kata nak buat lagi outdoor kitchen dan sebagainya, boleh buat kat kawasan ni. Okey, sebelum kita masuk ke dalam rumah ni, kita pergi ke side satu lagi. Side belah kanan rumah ni. Okey, ini satu tempat spot yang bagi saya personally memang sangat superb. Okey, dan marvelous. Sebab apa? Ada lebih kurang extra 25 kaki lagi yang lebar. Okey, di kawasan ni. So mungkin kat sini ada plan macam-macam kat sini lah. Nak letak gazebo kat sini. Okey, so petang-petang boleh minum petang kat sini. Okey, dan setengah owner dia letak kolam pool kat sini. Memandangkan memang spacious. Okey, memang muat lah. Dan menariknya owner kat sini, dia pakai idea dengan letakkan water features. Jadi tuan-tuan boleh dengar bunyi deruan air kat sini. Dah lah sini secara umumnya memang sunyi, tenang. Okey, dikelilingi dengan hijauan. Tambah pula dengan bunyi deruan air macam ni, memang asyik sekali. Okey, so di sebelah kiri saya ni sebenarnya adalah akses ke dining area. Jadi memang lebih vibe tu extra lah. Daripada dining tu boleh dengar bunyi deruan air kat sini. Okey, di belakang ni owner dia tambah ataupun tanam pokok kelapa. Okey, macam jiran belakang ni pun dia letak gazebo kan. Fencing ni pun agak tinggi. Jadi memang kira security wise so tak ada problem. Alright. Dan ni macam tadi saya cakap tadi adalah setback lebih kurang 10 kaki lagi. Alright, jom kita masuk dalam rumah. Jemput masuk tuan-tuan perempuan. Okay, tuan-tuan perempuan akan disambut dengan satu oversize solid wood door. Dan di sebelah kiri saya ni ada satu bilik yang menarik juga, sebabnya boleh dikatakan atau dijadikan sebagai conference room ke, meeting room ke, nak buat workstation pun boleh. Sebabnya apa? Sebab bilik ni dia cukup sifat dia dengan ada satu bathroom kat sini. Okey, dengan ceiling height pun 13 kaki tinggi.
dan dengan siap dengan panel, glass window. Okey, so dia siap dengan langsir dan sebagainya. Aircon pun dah ada. Alright, so keluar daripada bilik ni, ini dah dia punya living area. Okey, living area yang mana dah kat sini tuan-tuan perempuan boleh buka dia punya sliding window. Okey, dan juga sliding door. Okey, cumanya owner dah letaklah apa nama grill kat sini. So tapi boleh buka, sebab grill ni boleh buka juga. Okey. So kat sini dah ada TV konsol, boleh tak TV kat sini. Dah ada aircon 2 horsepower, ke L shape sofa, ada coffee table. Okey, dan sebelahnya ada 8 seaters dining area. Okey, yang menarik kat sini, bayangkan tuan-tuan dia terlihat dekat 23 kaki. Jadi kira memang kalau tambah chandelier kat sini, memang nampak anggun. Okey, dan juga mewah kat sini. Menariknya di sebelah saya ni ada satu akses ke bahagian side kanan rumah ni, membawa kita kepada water features. Okey, jadi memang ada different vibe saya cakap tadi. Bayangkan pagi-pagi boleh minum breakfast kat sini, sambil dengan deruan air di sebelah sana. Memang sangat asyik lah. Okey, di sebelah dining area ni kita ada dry kitchen dan wet kitchen. Dan kat sini dia punya panjang memang sangat panjang, spacious. Okey, siap dengan dish rack ni memang owner dah customize buat. Okey, dah siap buat. Alright. Okey, so kat sini juga mungkin tuan-tuan perempuan nak tambah island pun muat lagi kat sini untuk jadikan sebagai breakfast area. Dan menariknya di sebelah dry ni kita ada satu lagi pantry. Okey, dan itu pintu untuk menuju ke bahagian luar. Ada maid's toilet dan juga maid's room. Muat single bed lah, muat single bed. Okey, jadi kalau kata tuan-tuan perempuan pun katalah nak jadikan ni satu bilik untuk anak ke saudara ke, boleh juga tutup bahagian ni. Okey, jadi lebih privacy untuk bahagian bilik bawah ni. Okey, so selesai ke bahagian kitchen, okey, maid's room, kita pergi ke bilik seterusnya. Okey, kita ada guest room. Guest room pun memang muat lah untuk queen size bed. Okey, dan juga dah ada built-in wardrobe. Kita ada glass panel kat sini untuk cahayakan masuk. Alright, dan juga satu bathroom. Okey, so memang kat bawah ni kita ada 3 bilik tidur, 3 bilik air. Right, jom kita pergi ke tingkat atas pula. Jom. Okey, sebelum kita sampai ke tingkat 2 ni, ingin saya share dekat bawah tadi tu sebenarnya masa kat tangga bawah ada satu store yang agak spacious lah. Okey, so tadi kat bilik bawah ada 3 bilik tidur, 3 bilik air. Dekat atas ni ada 4 bilik tidur, 4 bilik air. Okey, kita mulakan dengan belah kanan kita dulu. Okey, bilik yang pertama ni kat kawasan ni memang spacious. Yang bilik ni memang memuat akan queen size bed, ada attached bathroom, dan menariknya dia adalah overlooking kepada side kanan rumah ni, iaitu yang water features atau fountain tu. Okey, so keluar dari bilik ni, okey, kita akan pergi ke bahagian family area. Ni memang spacious. Okey, boleh tak konsol TV kat sini, boleh tak TV kat sini. Okey, dan belah kanannya saya ni ada satu lagi juga bilik yang kedua. Ni juga muat queen size bed, attached bathroom. Okey, dah ada glass window kat sini, dan memang ada grill sekali. Okey, keluar dari sini. Ni apa area ni? Sebenarnya ni adalah area tadi double volume. Okey, rumah ni memang spacious. Rumah ni memang special sebabnya ada double volume. So tuan-tuan perempuan boleh nampak tuan-tuan punya guest ataupun family members ke dari sini tingkat atas ni. Okey, memang nice. Okey, seterusnya kita pergi ke bilik yang ketiga kat sini. Ini boleh kata sebagai junior master lah. Okey, sama juga dia ada attached bathroom dan dia ada balcony, private balcony. Bilik ni overlooking ke bahagian depan ke rumah ni. Jom, last but not least kat dekat ni kita pergi ke bilik master. Okey, so welcome to bilik master. Okey, menariknya dikelilingi dengan glass wall dan juga glass window. Ada CCTV point, muat king size bed. Okey, yang dan juga dia ada satu ni sliding door. Okey, dan juga ada satu lagi grill tingkap penuh kaca, dan sebelah kanan dia adalah master bathroom. Okey, tapi menariknya sikit rumah ni dia ada extra area ni. Saya pun tak sure, kalau tuan perempuan ada idea lah apa nak guna ke tempat ni. Ni kira macam Bali style lah.
Okey, tapi di cover dengan satu metal wall dan juga satu ceiling rod iron. Okey, so kalau ada sebarang idea, bolehlah suggest lah tuan-tuan puan nak buat apa area sini. Okey, sepatutnya dia punya shower ni belah kiri sana. Then dia punya tempat buang air kat sini. So ni area apa? Mungkin area nak cari ilham dan sebagainya. Pulang. Okey tuan-tuan puan, kita keluar daripada bilik ni. Cuma satu benda yang saya nak beritahu, kat bilik ni memang floor ni memang tak ada lampu owner letak. Sebab sebenarnya, jadikan gelap sikit lah sebab sebenarnya owner ni beli plan asal nak duduk. Tetapi bila anak-anak baru tak sempat nak duduk, ambil kunci semua, anak-anak tak jadi duduk pula sekali. And that's why owner hanya maintain lampu semua kat tingkat bawah saja. Okey, so kita naik ke tingkat 3. Jom. Alright, sampai kita ke tingkat 3, di mana as compared to tingkat 2 tadi, tingkat 2 tu ada 4 bilik tidur, 4 bilik air dan 1 family area. Dekat sini ada 2 bilik tidur, 2 bilik air, tetapi dia punya family area dia lagi spacious. Okey, berbanding dengan tingkat 2 tadi, saiz dia lebih kurang 14 kali 25 kaki lah. So tuan-tuan perempuan, kalau mungkin plan nak buat kat sini, buat mini surau ke, atau buat surau ke, atau nak buat workstation ke, ataupun nak buat AV area atau AV room pun kat sini memang sesuai. Okey, ataupun orang kata apa, anak-anak, orang muda semua duduk ketika atas sekali pun sesuai, sebab memang ada 2 bedroom ni memang sesuai ataupun muat dengan queen size bed each. Okey, so memang special, selesa lah untuk family yang sederhana ke family yang besar. Alright, kita turun dekat bawah. Baik tuan-tuan dan puan, dengan saiz tanah yang spacious ni, build up yang besar, 9 bedrooms, 9 bathroom, harga rumah ni dibuka pada harga 2.3 million, negotiable sahaja. Berbaloi ke berbaloi? Alright, anyway, terima kasih kerana menonton video saya ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe, dan juga tekan butang loceng untuk dapat notification tentang next video. Jumpa anda.